khutbatul urus nak buat, dia perintah Nabi SAW, maka dapat pahala. Perkahwinan ni perlu dihebahkan supaya untuk mengelak fitnah, maka buat kenduri. Nabi SAW pun buat kenduri bila Nabi SAW berkahwin. Bila majlis tu barakah, kena cari jalan untuk bawa berkat masuk. Bila majlis tu atas perintah Nabi, maka ada jalan-jalan dia, ada cara-cara dia untuk pelihara barakah. Lalu mailah nu daripada Johor turun mai, daripada Kedah, adik-adik kita kat Kedah nu semua pekat turun mai apa semua, mailah berimpun ramai-ramai, duduk kat meja sembang. Bila sampai bila sampai ni apa? Tahu pasal apa duk menjerit tu? No speaker, pom pam. Orang nak bersembang. Tuan-tuan, yang lari itu bukan zakat tu imam, yang lari itu bukan zakat ustaz yang tak selesa duk majlis. Tuan-tuan tahu tak yang lari itu siapa? Malaikat. Tu dengar malaikat selesa duk dengar lagu. Agak-agak lah duk tu. Malaikat selesa dah duk dengar tu. Kita duk harap berkat ni main majlis kita ni. Kan ada, bila ada majlis tu, kan apa-apa doa yang diajak oleh Nabi SAW. Barakallahu lakuma wa barik alaikuma wa ja'al bainakum bil khair. Barakallah. Mudah Allah memberkati ke atas kamu berdua. Wa barik alaikuma, dan keberkatan limpahkan kepada kamu berdua. Semua dilimpahkan barakah. Nak limpah barakah macam mana kalau duk halau orang balik? Duk halau para malaikat balik. Saya nampak lebih seronok dan lebih selesa untuk layan diri kita sendiri berbanding dengan tetamu yang patutnya kita raikan, yang mai duduk dalam majlis kita. Ubahlah sikit tentu boleh ubah sikit kot. Tak salah nak panggil DJ lah ni. Kalau kenduri tak ada DJ rasa macam tak kenduri Ustaz ni. Ni jadi kenduri ke ni? Pasal apa? Ni DJ tak ada pun. Boleh kami panggil. Tapi boleh tak pasang selawat? Pasang selawat lah. Tapi jangan kuat-kuat sangat. Pasang bagi tenang-tenang, orang dengar pun tenang-tenang. Ataupun pasang nasyid ke yang sebut-sebut nama Allah tu, kadang nak meraikan jemaah yang kotlah rasa tak boleh kalau tak ada. Orang main sebab nak meraikan jemputan kita. Yang kita mengharapkan bukan sekadar orang nak main makan kenduri, tetapi kita juga mengharapkan keberkatan pada majlis tersebut.